Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bercakap mengenai neuroplasticity dan kepentingannya dalam rehabilitasi pemulihan jurupuli perubatan cara kerja. So, yang pertama kita kena tahu apa itu neuroplasticity. Okey, neuroplasticity ini adalah merujuk kepada keupayaan otak kita untuk berubah, untuk menyesuaikan diri dan membentuk laluan yang baharu selepas kecederaan. Walaupun kecederaan itu ada berlaku seperti stroke ataupun kecederaan kepala, tapi otak masih mampu belajar semula dengan rangsangan dan latihan yang sesuai. Okey, seterusnya. Apa kaitan neuroplasticity ni dengan jurupuli perubatan cara kerja? Okey, sebenarnya step aktiviti yang dilakukan secara berulang dan berperingkat akan merangsang pembentukan sinap, iaitu pembentukan sambungan neuron yang baharu. Jadi, contohnya pesakit stroke yang ada lemah tangan. Okey, selalunya stroke dia akan tak boleh angkatkan tangan dia, jadi dia buat kadang-kadang dia ambil sudu, dia suap pergi mulut dia. Dia tak akan begini, dia akan macam yang. Jadi bila dia lakukan latihan tersebut secara berulang dan bermakna, dia akan cuba kontrol, maksudnya cuba mengawal pergerakan yang betul. Jadi kita secara tidak langsung kita akan retrain, maksudnya latihan semula. Sebab otak dia sudah ingat benda ni yang dia buat, tapi dia akan retrain semula. Oh gitu. Okey, prinsip asas dalam neuroplasticity ni, yang pertama dia berpandukan kepada task specific training. Okey, maksudnya dia merujuk kepada aktiviti yang seakan-akan macam situasi di rumah dia. Macam tu. Yang kedua, latihan yang berulang. Yang ketiga, latihan yang bermakna. Dan yang keempat, mengikut kemampuan pesakit itu sendiri. Okey? Jadi, bantuan yang kita bagi bukanlah kita bagi 100%. Kita cuba bagi secara minimum sebab keselamatan yang diutamakan. Tapi, ini paling penting. Sekiranya pesakit tidak menunjukkan sebarang kemajuan, jadi kita perlu buat apa? Kita perlu menilai semula. Maksudnya, kita perlu tengok apakah pendekatan rawatan aku ni betul ke tidak. Kalau tidak betul, mungkin dia ada faktor lain yang menyebabkan dia susah mau buat. Contohnya mungkin faktor dari segi psikososial. Mungkin dia ada masalah motivasi, macam mungkin ada sesetengah pesakit bukan dia malas tapi dia kurang motivasi. Dia tak tahu apa sebenarnya yang kita buat ni, macam tu. Lepas tu yang kedua, kurang sokongan daripada keluarga. Ini kerana proses pemulihan ni bukan sekadar melibatkan otak tetapi emosi dan persekitaran pesakit itu. Faham? Okey, jadi saya akan memastikan seseorang faham konsep neuroscience ni penting supaya mereka bukan sahaja tahu apa yang mereka buat, tapi tahu di sebalik apa yang mereka buat. Tahu kenapa sesuatu intervensi itu dilakukan. Kesimpulannya, neuroplasticity ni menunjukkan bahawa pemulihan fungsi bergantung kepada latihan yang konsisten, bermakna. Peranan jurupuli cara kerja amat penting dalam membantu pesakit mencapai tahap berdikari yang lebih optimum. Sekian, terima kasih.